bahaya tak disebut dengan sen. Ngai kami bulai ngodek. Dia ingat aku kisah. Akulah jenis manusia yang memang aku rasakan nada peduli dengan persekitaran aku. Aku nak peduli pun apa yang disebut dengan orang. Okay? Especially di umur aku yang dia tahu kan. Aku perasan lah, bulat lah aku nak perasan. Dia ingat sepintar aku tu macam tu. Okay? Aku nak merhatikan sekeliling aku kah. Cuma aku buat bodoh. Telinga aku besar. Okay? Masuk kiri, keluar kanan. Dan ada sikit cerita yang menarik untuk aku sampaikan. Aku sajikan di dalam platform Harrison Talks tu tadi. Okay? Kita akan nemukah betapa buruknya sebuah sisi buruk yang ada di dalam ibanisme. Tapi tu, aku disclaimer dulu. This is based on my own experience. Okay. Long story short. It is more specifically kepada lelaki yang malas. Okay. Lelaki yang malas tetapi ia sanggup untuk makan keluarga ayam pu. Nama maksud Dixon? Yang makan keluarga ayam pu. Okay. Beberapa bulan yang lalu, kami sedikit terkejut lah. Okay, terkejut. Jadi, long story short, aku, alhamdulillah, lagi bisik nenek aku. Okay, nenek. Ini erti mak kepada ibu biological mother aku lah. Okay. Mak ya, ini aku lah. Dan uncle, aku bisik uncle, Siko. Okay. Aku melihat sebuah menjadikan pelajaran untuk aku pun boleh jadi. Okay. Sebab di dalam dunia tu, benda di sekeliling kita boleh dijadikan sebagai pelajaran. Pelajaran untuk menjadi teladan dan menjadi tauladan kepada diri kau sendiri. Ada dua beza. Teladan adalah contoh yang baik yang boleh ditiru ke dalam diri jati dek. Tauladan adalah contoh yang buruk yang di mana boleh diaplikasikan, jangan ditiru untuk diri dia sendiri. Dan back again to our story. Okay. Uncle aku tu, ia sejenis orang yang boleh disebut dia malas kerja, cuma yang sedikit pintar. Ia dapat memanipulasikan satu keadaan tu tadi. Okay, ia tak peduli. Janji ia ada duit, janji ia ada, ya baik ya mak aku ke diri empu kah. Tu kan mak ya, nenek aku kan mak ya juga kan, uncle aku bah. Baik ya mak aku kah, baik ya siapa-siapa kah, janji ada duit aku boleh makan. Okay, let's go. Okay, sidak ya bisik kebun sawit yang ditumbuk setiap bulan, yang ada di apa, dapatkan lah. Okay, which means antik sidak ya jual sawitnya sekalipun, sidak ya ada duit untuk family sidak yang pu, keluarga sebelah nenek aku pu. Okay, my biological grandmothers. Okay, dan ada sikit masa ya. Okay, masanya kereta Hilux pick up single cab. Okay, perlu untuk dibayar seperti biasa, monthly installmentnya more or less RM1,000 per bulan. Disebabkan my grandmothers tu tadi, nenek aku, she is not a technological saver. Okay, ia mengharapkan anak ya untuk membayar bendanya kepada bank. Bayarlah, bayar kah, bayar dengan bank ataupun dari online kah. Nenek aku yang jual sawitnya, and then cuma dapat duit kan, break ngagai uncle ku Siko tu. Sebesarnya ia mengharapkan memberikan kepercayaan bendanya kepada uncle aku. Okay. Tok tadi menggambarkan sebuah kisah. Tok on the way aku ceritakan. Tok lagi menggambarkan sebuah kisah yang di mana kau laki pemalas, kau hidup merinsak, okay? Dah lah pemalas, dah lah merinsak, yang gai tanya yang gai kediri yang pun merinsak. Ya kak mesti mai orang. Nak pun ya mesti makai orang. Which means bendanya ya akan mengakibatkan orang sekitar ya, okay? Sakit mesti ngau ya. Nyak sejaitnya sisi buruk daripada seorang lelaki pemalas, sisi ibanisme. Okay?
Dan dijual lah sawitnya tadi. Okay. Dapat duitnya tadi berpegai inek aku. Dannya suak ngagai uncle aku. Uncleku dipercayakan untuk membayar highlightnya RM1,000 per bulan. 1,000 moles lah, lebih kurang lah. Okay, ngagai bank. Dek faham kan pick up yang lama-lama keliap bah. Cuma yang loan per bulan moles RM1,000. Okay. Duitnya yang tak dibayar ya. Okay. Yang apa? Plot twist ya tadi. Duitnya tak dibayar ya. Okay, duitnya kini deh sen. Duitnya okay. Entik lah duitnya ya dikena ke tempat lain ke. Let's say ya bisa anak ke, okay. Tapi so far setemuku ya bisa anak, cuma ya dah jadi duda dah. Okay. Duitnya dikena ya untuk beli ubat anak ke, beli ubat susu ke, benda yang berfaedah. Okay. Walaupun bendanya sekalipun apa? Jalai salah tapi niat masih okay, it's not a problem. Tapi benda tu, duitnya dipercayakan inek aku ngagaya untuk membayar highlightnya tadi dan kena ya RM1,000-nya selama 3 bulan. Nasib benda tu nak lama. Okay. Selama 3 bulan, reti RM3,000 dah short. Nyuka kena tarik dah keretanya. Okay. Duitnya kena ya huha. Post status ya, ngirup sana, ngirup sini, ngirup sana, ngirup sini. Wah, aku kaya, aku jadi orang kaya baru. Okay. Kena duit, siapa? Duit hasil kerja keras nenek. Aku sedikit sensitif tentang bangsa Iban yang pemalas. Okay. Aku balik baru ngagai cerita yang di mana ia adalah kelahiran 1986. Which means antik di sekarang 2026 tu, benda tu baru-baru je tadi jadi. Masuk 40 tahun umurnya. Bedau bisik rumah yang tetap, bedau bisik pendiau kehidupan yang tetap, dan bedau bisik apapun, okay, level yang boleh disebut the average untuk, okay lah, perempuan boleh percayakan ya, untuk dijadikan sebagai contoh suami yang baik, untuk dijadikan sebagai pemimpin keluarga yang baik, untuk dijadikan sebagai apa? Pemimpin lah, okay? Dia faham. Contoh ayah yang baik. Tapi kan, aku tanya, merikkan kita gambaran kepada contoh supaya benda tu jangan pernah terjadi di dalam family kita. Okay? Walaupun berkeni sekalipun, nenek kita kah, apakah kita miskin, papa kedana kah, jangan pernah melibatkan orang lain di dalam kesusahan hidup kau. Yang nak duitnya, yang nak huha-huha sana sini, ngirup sana sini, tambah gi, okay? Nak kalak pupu-pupus so. Okay? Budaya Iban yang minum. Sebab sumber kebahagiaan konon kata ya tadi, yang tipuan akal sidak ya tadi, okay, antek kuling ngirup, okay, aku happy, aku nak ada masalah tentang persekitaran aku. Ini adalah betapa buruknya lah. Komplikasi terbodoh, termalas, terjahit yang pernah aku tahu lah selama tu adalah, please jangan jadikan sebagai contoh. Especially yang lelaki, dan untuk yang perempuan, please, anti dekat belaki, anti dekat berketuk, anti dekat berkenyakkan, anti dekat membina masa depan yang terbaik, konon kata dia tadi, okay? Okay lah, kena aku dah kejar dah tu. Okay, long story short, aku dah kejar dah tu. Aku kabar belaki dah tu. Ngiga laki, siapa laki kekak aku. Perhatikan, cari ciri-ciri lelaki macam tu, yang dapat memimpin kau, yang dapat menuntun kau, yang dapat membawa kau kepada jalan yang lebih baik daripada parent kau selama tu. Supaya apa? Okay? Even though dia anak perempuan tu, dia anak perempuan dibesarkan, dijaga, okay? Dijaga baik oleh mak, oleh bapa dia, oleh family dia, oleh keluarga dia, okay? Tapi end up dia memilih seorang lelaki yang, okay, nadai pediau, nadai rumah, nadai kereta, nadai tu, nadai nyak. Tambah gi sikap Ibanisme bukan beberapa, almost, yang hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang. Dan bendanya akan harm kepada dek. That's why apa yang aku ceritakan benda tu tadi adalah, please, sebedau dek kak belaki, dek sebagai perempuan, sebedau dek kak belaki, pastikan dek medak ciri-ciri lelakinya berkeni.
Paling best adalah keni cara yang ngelayan family ya. Walaupun di depan kamera ya lebih nampak kasar, jakuk yang nak kalak dijaga ya kasar berketuk, whatever the thing is, nyak dalam kamera. Dalam kamera. Okay? Di belakang kamera kita nak nemu betapa lembutnya aku. Namanya muji dia rempuh. Bongok. So, dari banyaklah benda yang dah dipedak aku sekeliling aku, okay? Dia medak kita sikap orang Iban tu tadi. Sekeliling dia, ni jauh lah. Di hampir-hampir family dek ka ataupun siapa-siapa ka, okay? Yang berhampiran. Sanok tu gila laki orang, sana tu gila apa bini orang, sanok tu berketuk, sanoknya berkenya. Akar dari permasalahannya tadi adalah duit sebenarnya. Sebab benda tu aku dah kalah sebut. Okay? In my own relative family aku kumpul sebenarnya. Family aku jujur lah. Family aku chaos. Dan chaosnya tadi lah yang membuatkan aku menjadi kuat. Okay? Aku belajar daripada kesilapan. Aku belajar daripada sekeliling aku. Aku belajar daripada environment yang mendidik aku secara keras dengan pressure-nya, dengan berketuknya. So no wonder nama Harrison kasar mai. Okay, nyak cerita aku. Cuma kan, environment yang aku kat ceritakan nyak tadi adalah pasal lelaki, pasal gila laki orang, pasal gila bini orang, pasal berketuk, pasal berkenyak, pasal whatever the thing is. Dan long story short, aku dah kalah nyebut benda tu kepada mak aku ke dirempu. Akar permasalahannya sebenarnya adalah duit. Why not you learn something untuk dia menjana duit, menjana pendapatan, instead of dia untuk berketuk, berkenyak engkau sekeliling dia. Okay? Aku ndak lah madah aku kini aku madah terlalu kejam lah. Okay? Cara aku ngajar kasar, tapi sentap orang kasar aku. Nya satu hal. Laban satu hal, hanya tadi berbalik baru pada ceritanya tadi adalah akar permasalahan ya tadi adalah yang dimana gila laki orang, gila bini orang, berketuk, jauh tentang perhatian, jauh tentang berketuk, jauh tentang nak cukup apalah jahit lah jakuk tu lagi ngai lah aku, jauh tentang ruang bilik sidak ya, jauh tentang peninduk sidak ya, jauh tentang bergulai laki bini sidak ya. Tapi akar permasalahannya tadi adalah tentang duit. Okay? Dia tu kan zaman teknologi. Okay? Walaupun kita sebagai generation X, kita sebagai generation millennial, kita boomers kah, siapakah, umur yang dah 40 tahun, umur yang dah 50 tahun, 60 tahun kah, okay? Still ada niat untuk kagila laki orang, still ada niat untuk kagila bini orang. Aku madah ngai sikit. Okay? Daripada platform aku tu, aku menunjukkan who Harrison sebenarnya. Okay? Why not dek belajar cara ngagak duit, dek belajar untuk mengimprove diri dek dirempu, improve your own mindset, untuk dia nak gila kepada mencoreng nama diri dempu. Untuk dia, nyak tadilah sama hal ya kepada uncle ku nyak tadi. Namanya Alexander. Okay, Alexander anak Joseph, something like that. Okay, bisa nama full ya. I don't think so. But not care, nak peduli. Harap benda tu dapat menjadi pelajaran kepada ia lah. Supaya ia nak dapat mengulang benda tu. Instead, okay, ya betul. Nanti dia mendak video tu. Nanti dia kat duit kan, dek lelaki yo. Dan dek masih diam di rumah mak dempu. Okay? Dek masih diam di rumah keluarga dempu. Sebagai lelaki yang yang disebut memang tough, lelaki yang memang kuat, memang perkasa, walaupun dia ringat dengan video tu sekalipun, I don't give a shit. Sebenarnya, I don't give a shit tentang dek ringat mendak video ko tu. Dek ringat kah? Diam di kampung genya. What the fuck? Nipu duit apa indai genya? Kena icak lah duitnya, kena untuk membantu untuk susu anak kah, pampers anak kah, sekolah anak kah, reasonable lagi. Tapi tu nak kena yang ngiruk huha-huha melanja kawan, and then
Maya ya susah. Maya keretanya kakak kena tarik masanya. Okay. You know what? Semua kawan yang dibelanja ya, semua kawan yang baik yang ngirup huha sana, huha sini. Okay. Nadai pedak langsung. Laban nama satu hal. Orang nak akan peduli Maya dia susah. Kecuali Maya dia senang dan ada duit, pasti bakal lalat utu deh. Bakal lalat utu sampah. Okay. Nya adalah metafora kepada diri dia sendiri. Dan dijadikan contoh, wahai perempuan sekalian. Okay. Nanti dekat menjadikan seorang suaminya tadi. Please. Dengar baik-baik benar tu. Kaji selidik. Keni cara layanan yang kau familiar. Keni cara layanan yang kau diri tempu. Adakah yang kasar ngode? Adakah yang lembut ngode? Bendanya mesti ditimbang dek. Ditimbang sana, ditimbang sini. Adakah ku hidup menyana ngau ya? Adakah ku nak merinsak ngau ya? Adakah dapur aku berasap setiap hari ngau ya kah? Adakah ya beketuk? Adakah kaji selidik? Kaji selidik. Aku nemu dek kejar dah Datuk kan? Okay. Whoever watching this video, I don't give a shit. Aku nak spesifik merek perempuan tu siapa. Whoever watching this video. Okay. Dan yang tadilah, back again. Jangan pernah jadikan contoh uncle aku tu dijadikan sebagai contoh suami kita. Sebab as far as I know, okay, ibanisme. Please. Harapan terbesar aku kepada bangsa aku Kediri adalah di tahun 2030, di tahun 2040, semua benda yang aku record buat masa dia tu, yang aku ciptakan, yang aku hardworking every single day, yang aku believe one day akan menjadi sesuatu yang bermakna kepada bangsa aku Kediri Empu, dapat menjadi wawasan yang lebih kepada generasi muda. Sebenarnya, why Harrison jahit amai jakoi dalam kamera? Why? Okay, tajam amai jakoi ya. Kami hendak selesa ni ingat dek. Why? Okay, sebenarnya, nanti aku nak muka kamera aku. Nanti aku nak post video di dalam platform officially aku. Harrison Talks, Momentum Mastery Academy. Bendanya, secara tidak langsung, okay, even dia tu lah, aku ada perasan generasi umur biak-biak bakal aku kini tu. Okay. Ni bos sebut dia pasal ngandung luar nikahnya even kakak aku Kediri pun mengandung luar nikahan tadi. Okay. Cerita ya. Dan generasi kita yang biak-biak kini tu ada yang main dadah, ada yang makan batu, ada yang menjadi pengangguran, ada yang macam tu, ada yang macamnya. Okay. Sangat amat disayangkan. Especially yang Iban. Sidak yang repeat the same thing. Apa yang daripada mak bapak sidak ya. Ngagai sidak yang pu. Okay. Aku nak nemu lah siapa benda tu. Aku kalak terpangsa ke sikit video kan. Orang tu yang memang apa, Christianity yang memang kau-kau. Boleh disebut dia memang alim lah. Alim. Kena ramadahnya Antik di dalam alim lah. Alim ulama nanda lah. Warak na ya. Warak. Salah tu. Tuhan nganu yang tik berketuk Tuhan berketuk dosa kita berketuk mesti kak apa semayang dulu lah berketak berketuk. Okey. Habis semayangnya tadi semayang pandai. Ngirup Tuhan nak nganu lah. Kanya. Warak. Sikap feminin kita perempuan tu tadi lah. Okey. Ya lebih kepada okey lah. Tok pengawak sidat lelaki tu yang ngirup, yang berketuk, yang berkenyak lah. Okey. Cuma apa yang terjadi di dalam realiti kita, even on the way ditiru oleh generasi muda kita, tu awas kita. Kita reply dalam video aku, okey. Kami ngirup pun kami nak duit kami impu. Nah. Okey kiak tuju ya bodoh. Dik mengulangi kesilapan yang sama digagak oleh parent dek. Okay. I don't give a shit dia nak duit siapa. I don't give a fuck kepada apapun kena dia beli. Even dia nyual tumbung sekalipun. Even dia jadi gigolo sekalipun. Dia dapatkan duit yang haram. Dia bergila ngau laki orang. Dia bergila ngau apa? Whatever lah. Dia nyual dadah kah? Dia berketuk kah? Dia berkenyak kah? Untuk dia ngirup every single day. Okay. Whatever lah.
Masalah yang tadi adalah kau ngirup. Okay, kita ngirup macam bergila adanya. Huha sana, huha sini, mengganggu ketenteraman orang awam. Laban sidak ya hidup di dalam dunia yang pu. Ya fikir ya ajak yang hidup. Orang lain tak hidup. Okay. Please, do not repeat that the same cycle again. And apa yang paling penting adalah, aku kak bangsa kita tu menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik daripada sebelum tu. Nama aku Herrickson Serix. See you in the next video.